Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di Siri, program OSH, Obligasi Seruan Hablum Minanas, terbitan Borderless Osh Ventures dan saluran YouTube Atuk Ded Studio. Waalaikumsalam, Atuk Ded. Di siri yang lalu Atuk Ded ada mengatakan, manusia perlu melakukan pekerjaan tertentu untuk kelangsungan hidup. Di manakah manusia melakukan pekerjaan mereka, Atuk Ded? Perkara tersebut dibincangkan di dalam siri ini, iaitu siri 2B, tempat kerja, operasi dan kegagalan. Apakah objektif pembelajaran khusus bagi siri ini, Atuk Ded? Objektif pembelajaran khusus bagi siri ini adalah untuk membolehkan penonton memetik takrifan tempat kerja dari perspektif perundangan, mengenal pasti komponen sistem pengurusan tempat kerja, menghuraikan fungsi dan operasi sistem pengurusan tempat kerja, dan menghuraikan penyebab dan akibat langsung kegagalan sistem pengurusan tempat kerja. Atuk Ded, apakah topik-topik yang dibincangkan di dalam siri ini? Topik-topik yang dibincangkan di dalam siri ini adalah pengenalan takrifan tempat kerja, komponen sistem pengurusan tempat kerja, kegagalan sistem pengurusan tempat kerja, dan ringkasan. Bolehkah Atuk Ded mula terangkan di mana manusia melakukan pekerjaan mereka? Secara dasarnya, manusia melakukan pekerjaan mereka di tempat atau lokasi tertentu atau yang ditakrifkan sebagai tempat kerja. Apakah yang dimaksudkan sebagai tempat kerja Atuk Ded? Seksyen 3. Tafsiran Aktah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 mentakrifkan tempat kerja bermaksud premis tempat orang bekerja atau premis yang digunakan bagi penyimpanan loji atau bahan. Atuk Ded, apakah pula yang dimaksudkan dengan premis? Seksyen dan aktah yang sama mentakrifkan premis termasuk mana-mana tanah, bangunan atau bahagian mana-mana bangunan, mana-mana kenderaan, vessel, hovercraft atau pesawat udara, apa-apa pepasangan di atas tanah, pepasangan luar pesisir atau pepasangan lain, sama ada di atas dasar atau yang terapung di atas mana-mana air, dan mana-mana kemah atau struktur boleh alih. Berdasarkan tafsiran tersebut, semua tempat, kaedah pengangkutan atau lokasi di mana terdapat orang melakukan kerja atau digunakan untuk penyimpanan loji atau bahan ditakrifkan sebagai tempat kerja. Atuk Ded, apakah yang diperlukan di tempat kerja untuk membolehkan ia berfungsi dan beroperasi? Sebuah tempat kerja memerlukan satu sistem yang teratur untuk membolehkannya berfungsi dan beroperasi. Seperti mana-mana sistem lain, sistem pengurusan tempat kerja terdiri dari beberapa komponen atau elemen. Apakah komponen-komponen atau elemen-elemen tersebut, Atuk Ded? Lazimnya, sistem pengurusan tempat kerja dibentuk oleh komponen atau elemen utama seperti berikut: medium atau premis, pengurusan, modal, tenaga kerja, bahan, jentera, dan kaedah. Ketujuh-tujuh komponen tersebut diringkaskan sebagai 7M berdasarkan perkataannya dalam bahasa Inggeris, iaitu medium, manajemen, money, manpower, material, machine, dan metod. Atuk Ded, bolehkah Atuk Ded huraikan fungsi komponen pengurusan di dalam sistem pengurusan tempat kerja? Pengurusan berfungsi untuk mengadakan dasar, merancang, mengatur, mengarah, dan mengawal operasi sistem pengurusan tempat kerja. Apakah pula fungsi komponen modal, Atuk Ded? Modal ialah peruntukan keuangan yang disediakan untuk mendapatkan sumber yang diperlukan bagi memudahkan fungsi dan operasi sistem pengurusan tempat kerja. Bagaimana dengan fungsi komponen tenaga kerja, Atuk Ded? Tenaga kerja pula adalah pekerja yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana ditetapkan oleh pihak pengurusan. Atuk Ded, apakah fungsi komponen bahan? Bahan termasuk bahan semula jadi,
atau artifisial yang perlu diproses untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan sebagaimana dikehendaki. Mengapa jentera diperlukan sebagai komponen sistem pengurusan tempat kerja atau DIT? Jentera diperlukan untuk memudahkan pemprosesan bahan atau aktiviti kerja lain yang berkaitan serta meningkatkan produktiviti. Mengapa komponen kaedah diperlukan atau DIT? Kaedah melibatkan prosedur piawai untuk memastikan pengurusan tempat kerja dan aktiviti kerja dapat dijalankan dengan cekap dan lancar. Bagaimana dengan komponen medium atau DIT? Medium merupakan premis yang ditetapkan untuk memastikan aktiviti kerja dijalankan di lokasi yang sesuai dan mudah dikawal. Kesemua komponen tersebut perlu bergabung dan berinteraksi sebagai satu unit yang cekap untuk menghasilkan produk, menyediakan perkhidmatan atau menyiapkan kontrak sebagaimana ditetapkan. Untuk membolehkan sistem pengurusan tempat kerja berfungsi dan beroperasi dengan cekap dan lancar, kesemua komponen individu perlu berada pada tahap terbaik. Atuk Ded, bagaimanakah sistem pengurusan tempat kerja boleh gagal? Lazimnya, kegagalan sistem pengurusan tempat kerja berlaku disebabkan oleh masalah-masalah yang wujud atau berpotensi wujud di dalam komponen-komponen individu. Masalah-masalah yang wujud atau berpotensi wujud di dalam komponen-komponen individu termasuk kekurangan, kelemahan, kecacatan atau ketidakpatuhan kepada kehendak tertentu. Apabila komponen-komponen tersebut berfungsi sebagai satu unit, kesemua kekurangan, kelemahan, kecacatan atau ketidakpatuhan turut bergabung dan berinteraksi. Akibatnya, sistem pengurusan tempat kerja gagal berfungsi sebagaimana sepatutnya dan berisiko gagal sepenuhnya. Atuk Ded, apakah contoh kegagalan komponen pengurusan? Di antara contoh kegagalan komponen pengurusan ialah ketiadaan dasar yang jelas, kelemahan perancangan, dan penetapan tugas, tanggungjawab dan kuasa tidak jelas, serta tiada sistem pertanggungjawaban. Apakah pula contoh kegagalan komponen modal Atuk Ded? Contoh kegagalan komponen modal lazimnya melibatkan ketiadaan peruntukan, peruntukan tidak mencukupi, dan peruntukan disalahgunakan. Bagaimana pula dengan kegagalan komponen tenaga kerja Atuk Ded? Kegagalan komponen ini lazimnya berkaitan dengan kurang pengetahuan, tidak mahir atau tidak kompeten, dan tidak berdisiplin. Atuk Ded, apakah kelemahan, kekurangan, kecacatan atau ketidakpatuhan di dalam komponen bahan? Terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada keadaan tersebut. Antaranya ialah ciri-ciri fizikal seperti rupa bentuk, saiz dan berat, sifat kimia berbahaya seperti menghakis, merengsa, toksik dan sebagainya, dan ketidakserasian dengan tugas atau kerja. Bagaimana pula dengan komponen jentera Atuk Ded? Bagi komponen jentera, lazimnya ia melibatkan tiada penyelenggaraan, bahagian berbahaya tidak dilindungi, dan ketidakserasian dengan tugas atau kerja. Atuk Ded, apakah pula isu berkaitan komponen kaedah? Di antara kelemahan, kekurangan, kecacatan atau ketidakpatuhan bagi komponen kaedah adalah tiada prosedur, prosedur tidak mencukupi atau tidak jelas, dan prosedur terlalu rumit. Kegagalan komponen ini lazimnya melibatkan susun atur dan kemasan yang lemah, ruang kerja sempit atau terkurung, persekitaran yang tercemar dan sebagainya. Apakah akibat langsung kegagalan sistem pengurusan tempat kerja Atuk Ded? Produk atau perkhidmatan yang dihasilkan cacat, tidak mematuhi piawaian yang ditetapkan, atau kontrak tidak dapat disiapkan mengikut terma dan syarat yang dipersetujui. Atuk Ded, adakah apa-apa akibat lain yang berkaitan dengan kegagalan tersebut? Selain dari akibat yang dinyatakan tadi, kegagalan juga turut menghasilkan satu produk sampingan. Apakah produk sampingan tersebut, Atuk Ded? Produk sampingan tersebut ditarifkan atau dikenali sebagai hazard. Hazard yang tidak dikawal berisiko menyebabkan berlakunya kejadian tidak diingini atau kemalangan di tempat kerja. Apakah kesan dari kejadian tidak diingini atau kemalangan yang berlaku, Atuk Ded?
Kesan dari kejadian tersebut termasuk mudarat kepada manusia, kerosakan harta atau alam sekitar, atau mana-mana kombinasinya. Apakah kesan dari kejadian tidak diingini atau kemalangan yang berlaku, Atuk Ded? Tempat kerja berfungsi dan beroperasi melalui gabungan dan interaksi beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut terdiri dari pengurusan, modal, tenaga kerja, bahan, jentera, kaedah dan medium atau premis. Kelemahan, kekurangan, kecacatan atau ketidakpatuhan di dalam komponen individu berisiko menyebabkan berlaku kejadian tidak diingini atau kemalangan. Sebagai peringatan mesra, berhati-hatilah dengan status komponen sistem pengurusan tempat kerja untuk mencegah berlakunya sebarang kejadian tidak diingini atau kemalangan dengan kesan mudarat atau kerosakan di tempat kerja. Sekian untuk siri ini, sehingga berjumpa lagi. Semoga kita sentiasa dilindungi, dirahmati dan diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.